1.3 juta datang 50% daripada konten. Untuk founder-founder yang tengok benda ni, 3 rahsia ni yang saya buat pada dia, yang korang boleh apply dan insyaAllah boleh dapat benda yang sama. Rahsia pertama, satu hari minimum at least 8 konten. 6 konten beg kuning, 2 konten untuk besarkan brand kita. So konten kena simple-simple macam ni, tak perlu editing teruk-teruk. Yang ni menyebabkan sales korang boleh laju dekat TikTok. Yang kedua, jangan buat live banyak sangat. Buat live hanya sekadar untuk melengkapkan algoritma TikTok. Kerana apa? Lebih banyak live post, lebih banyaklah gaji kita, komisen kita nak diberikan, dan last sekali kita punya net baji kecil je. Biar konten buat kerja, untung korang lebih besar. Ketiga adalah strategi ekosistem produk dekat TikTok. Yang di mana harga costing berapa, nak jual harga berapa, macam mana benda ni murah berjangkit dengan barang-barang yang mahal. Dekat sinilah ramai founder-founder silap jual terlalu murah menyebabkan last kali net baji yang kecil. So untuk founder-founder yang dah buat tapi tak dapat juga. Tahu sebab apa? Sebab korang tiada mentor yang betul-betul guide korang secara one-on-one, custom. Apa yang perlu buat sesuai dengan kapasiti korang. So nak result macam ni, anda boleh join one-on-one dengan saya. Harga dia macam ni. Iaitu ada 3 benda yang special. Iaitu adalah tiada expired date, boleh bawa tim dan direct access bersama dengan saya. Boleh wasabi, boleh call bila-bila masa sahaja. So kalau anda founder yang dah malas nak pergi seminar ramai-ramai orang, ini peluang korang nak scale up dengan cara yang laju dan pantas. Baca kat bawah untuk register.